Berapa income yang selesa kalau nak beli sebuah Vios pada tahun 2025. Vios ni antara kereta yang paling reliable dan juga jimat minyak. Berapa income yang selesa untuk kita beli Vios ni tanpa terbeban setiap bulan. Kalau pilih easy beli under Toyota Capital, monthly installment bermula RM688. Campur parking, minyak, tol, Tashengo, ada ekstra RM400 sebulan untuk maintain Vios ni. To be safe, pastikan komitmen untuk kereta ni jangan lebih daripada 30% daripada income. Income tu kita assume gaji bersih lah, gaji bersih. Kalau gaji bersih 3,500, financing sebulan untuk Vios ni masih under budget. Tapi kalau gaji 3,000, kena kira betul-betul supaya tak membebankan poket korang. Ramai orang pilih Vios ni sebab kereta ni jimat minyak, maintenance pun murah, spare part memang banyak. Kereta Vios ni ada resale value yang stabil. Kalau nak kereta yang reliable, brand Jepun, Vios ni antara pilihan tepat untuk kereta yang bawah RM90,000. Sekarang ni Toyota bagi RM7,000 cash rebate. Bermaksud harga Vios ni jadi lagi rendah, maka financing pun akan berkurang. Kalau memang dah ada plan nak beli Vios, inilah waktu yang sesuai sebelum harga naik. Tapi beli kereta ni bukan sekadar installment sahaja, kena juga kira cost service daripada awal. Toyota Service Savers boleh manage budget maintenance dan juga gunakan parts yang original. Peace of mind bila kita dah tahu cost untuk kita repair, cost untuk kita service. Jadi tak adalah terkejut tiba-tiba harga tu naik lagi. Spare part pula dah confirm original. Ada package yang fleksibel ikut bajet dan juga keperluan. Package ni boleh redeem dekat semua Toyota Service Center satu Malaysia. Bila maintain dan juga service on time, satu hari nanti bila nak jual kereta Vios ni, dia ada value yang stabil. Rebate RM7,000 untuk Vios ni sampai hujung bulan Mac ni. Redeem sekarang sebelum promo ni tamat. Jemput ke website Toyota untuk lebih info.